Sehari sebelum raya, so kena prepare siap-siap lah untuk esok kan. Tapi tak apalah, esok pun raya tak raya pun kena datang kat sini. Serta-serta makan juga. Kita tengok siapa ada yang minatkan dengan induk light saset. Minat induk light saset, so boleh DM lah. Yang ni kita tak boleh lepas. Yang ni dia garang, memang garang, bahaya. Tuh. Ini memang bahaya sikit. Bahaya sikit ni. Dia garang. Tuh. Oh, garang ini. So that's why kita tak akan lepas yang ni. Kalau tak lepas takut bahaya budak-budak. Kalau budak-budak mai kat sini dia mula nak attack ni. So kita tengok. Ni ada induk. Gelisah nak keluar ni. Kita lepas tak. Itu pun dekat waktu nak berbuka lah ni. Berapa dah? 7. So kita lepas tak. Come. Okay, come. Oh. Ramai. Ini belaga ni. Pandai keluar sangat. Lihatlah. Dah keluar. Gelisah lah yang induk ni. Induk ni tak ada ibu ni. So siapa yang minat boleh DM lah. Tapi induk ni memang tengah cantik lah kawan ni. Kalau buat anak memang best lah ni. So ni kita kena pantau. Oh, belagak. Kena pantau. Sana lu tunggu lah. Dah. Cukup lah. Kita bagi lepas gian ni. Biar lama-lama belaga ni. Betul kan? Kita dah belaga. Oh, no. No. Masuk balik. Dah, masuk balik. Go inside. Masuk balik. Masuk depan. Tahu masuk. Dah lepas hajat lah. Aduh. Ni induk ni memang best lah. Memang best tu. Buat bakar memang best lah ni. Apa yang minat boleh lah. Nak sekok induk. Kita nak sarang yang lain ke apa, anak semua dia pandai borong habis lah. Boleh borong habis sana. Sini anak Rohman pun banyak. Anak Rohman duduk main duduk belah sana, belah pokok. Di saiz-saiz ni lah. Saiz ni 3 bulan dia. Cuci tanah ni siap-siap. Cuci tanah, settle ayam semua siap-siap untuk raya esok kan. So biar dia dulu relax kat situ lah. PR mungkin rear ada kat sana. Sambil tu kita ingat nak buat ni, nak bakar api ni. Atap atas ni nak pakai gas torch tu bagi nice ni kan. Panas tadi tak ada lah. So kita relax. Ni telaga. Hujan macam ni. Takut tak pegang telefon tu pun. Dia. Kita dah resmi cedok lah. Nampak tak? Pakai timbal ni tak boleh. Dia tak mau nak turun timbal ni. Dia ringan jadi macam pelampung. Tak sama dengan hak asal juga. Pakai ni juga best. Alright gang. Jom kita balik nak raya. Prepare untuk raya pula. Alhamdulillah selesai untuk hari ni.